Ramai orang Malaysia ingat DXN ni hanyalah sebuah syarikat kopi M&M yang tak tahu celah mana dia jual produk dia apa. Tapi syarikat Kedah yang popular kat Kedah ni hampir 2 bilion setahun dan hampir 60% jualannya mai daripada luar negara, especially di Amerika Latin. DSM bermula tahun 1993 dengan produk mereka iaitu Ganoderma. Pengasas dia tak sekadar jual cendawan biasa je. Dia bina ladang, dia buat makmal, dia ada kilang dan dia ada distribution sendiri. Dan bila orang lain sibuk cari pelanggan dekat Malaysia, DSN ni tak mau kalut kejap 30 juta orang Malaysia ni. Dia terus cari ekspor ke 180 negara. Dia siap pernah masuk bursa tahun 2003 dan selepas tu keluar balik tahun 2011. Dan tahun 2023 dia masuk balik bursa Malaysia dengan nilai yang lagi besar. Plot twist dia, ramai orang pandang sebelah mata je produk mereka. Tapi negara luar ni duk puji gila-gila menyebabkan sale mereka sebenarnya paling besar dekat luar negara. Dan cara DSN buat bisnes ni menunjukkan bahawa kalau kita nak kaya, tak semestinya kita kena target bisnes lokal. Macam DSN, mereka explore negara yang betul-betul suka dengan produk mereka. Dan bila mereka jumpa negara yang suka produk mereka, dekat situ dia pelenjat sampai lunyat. Itu adalah kisah DSN.